Kerana di dalam Islam Nabi SAW pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah Ta'ala laknat pemberi rasuah, penerima rasuah, dan orang perantaraan ataupun dalam bahasa lain orang tengah itu sendiri. Saya akan respon selepas Yang Berhormat. Adakah Perikatan Nasional benar-benar serius untuk melawan gejala rasuah ataupun ini hanyalah sandiwara di Dewan Rakyat di halayak orang ramai? Perikatan Nasional sebenarnya serius isu rasuah. Dan kalau kita nak bercakap tajuk rasuah ni di belah sana pun banyak. Saya tak minta ulasan sebab ni giliran saya. Nak bercakap tentang terowong itu pun banyak. Jadi saya tak perlu bincanglah isu tu. No, kalau begitu saya tak bagi laluan. Kalau serius Saya tak bagi laluan. Tak bagi laluan lagi. Cukuplah, saya dah respon. Maksudnya, cukuplah. Saya dah respon. Yang Berhormat. sandiwara lah. Saya dah respon cukup. Terima kasih, itu tu. Yang tu pun tak faham.